Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Hazwani Helmi. Masya-Allah, selamat datang kita ucapkan kepada anda yang baru buka channel 114 ni, dan tahniah juga diucapkan sebab apa, kalau ikutkan pada hari Sabtu ni mungkinlah katanya nak cuti sekejap. Sebab apa? Mungkin kata macam okay, dah terlalu banyak sangat dah majlis ilmu ni, nak rehat kejap. Tapi Masya Allah, penonton kita di TV Al-Hijrah ni masih lagi bersemangat di pagi ini. Kami doakan di sini semoga semuanya sihat-sihat belaka, dimudahkan segala urusan, semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dan seperti biasa juga, kita nak minta sahabat-sahabat di Facebook kita, di TikTok kita untuk repost, untuk share. Sebab apa? Topik kali ini adalah topik yang sangat-sangat menarik. Kalau sebelum ini, kalau anda bersama dengan saya, kita bincangkan tentang turun harta ataupun pindah harta. Ingat tak lagi? Kalau siapa ingat tu boleh tak komen di ruangan komen, pindah harta tu apa, turun harta tu apa, supaya kita boleh refresh balik. Dan kali ini pula kita nak bincangkan juga tentang topik faraid, tapi tanah pusaka menjadi puaka. Macam mana boleh jadi puaka tu? Kadang-kadang boleh jadi berlaku di kalangan kita ni, bila berlakunya satu isu tu, tak nak selesaikan dah, akhirnya harta tu ada risiko untuk dibekukan. Ada macam-macam lagi lah. Macam mana cara kita nak elak daripada benda ini berlaku? Dan kepada yang masih hidup, ada harta, apa yang kita perlu lakukan? InsyaAllah saya pun tak sabar-sabar untuk nak mendengar perkongsian daripada Ustaz Najim. Masya Allah, bersama kita Ustaz Najim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nampak Ustaz very soft spoken. Masya Allah. Dekat sini je. Kalau klien-klien dah tahu tu, tengok Ustaz ni, garang Ustaz ni rupanya. Macam tu. Alamak. Masya Allah. Tapi bila bab harta ni memang kita kena serius lah. Ya, kan, betul, Ustaz? betul. Masya Allah. Hak orang. Orang kan? Macam tu. Yalah, betul-betul. Jadi Ustaz, untuk permulaan sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, Ustaz, izinkan saya untuk nak baca ayat daripada surah pilihan ataupun ayat pilihan kita. Jom sama-sama kita saksikan di skrin kita apakah yang kita nak pelajari pada hari ini, insya-Allah. Jom sama-sama kita saksikan di skrin ayat tadabbur kita pada hari ini. Jom. Dan bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan maksudnya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa kepada mereka daripada keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak, dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Jadi Ustaz, untuk permulaan kita pada hari ini, Ustaz, kalau kita dengar bakhil tu, ya Allah, na'udzubillah min zalik lah, ini sifat yang kita kena jauhi kan Ustaz? Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita apa yang kita boleh pelajari ayat pilihan kita pada hari ini. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hazwana. Allahu Akbar. Ustazah, na'udzubillah, jauh lagi Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita membawa syiar agama bersama-sama. Hazwana pun boleh macam mana? Hazwani pun boleh. Okey. Cik Hazwani. Okey. Baik, maafkan saya. Jadi, terima kasih kepada TV Hijrah kerana menjemput, mengundang kita lagi sekali, sebab saya pun telah beberapa kali kita hadiri sesi untuk Assalamualaikum, untuk sharekan tentang kesedaran tentang pengurusan harta pusaka ini sendiri. Jadi, sama-sama kita harap penonton-penonton dapat dengar isu yang insya-Allah saya akan sharekan itu menjadi sebenarnya panduan. Saya pun sendiri sebagai orang kata terlibat dalam bidang ini, banyak kita hadapi perkara-perkara yang sangat di luar jangkaan. Jadi kita sendiri pun yang dah lama dalam ni pun ada lagi benda baru. Berlaku ya macam ni, macam tu. Jadi nanti kita akan jelaskanlah. So berbalik kepada kita punya moderator tadi berkenaan dengan surah Al-Imran ayat 180 yang dibacakan terjemahannya sebentar tadi.
berkenaan dengan di secara ringkasnya lah kita ambil daripada tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibn Kathir. Sebenarnya ayat Al-Quran ini adalah berkenaan dengan tentang amanah Allah atau harta yang telah dikurniakan Allah, yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam atau kepada manusia, bagaimana mereka menguruskan, dan ini ancaman kepada mereka yang enggan menunaikan zakat. Zakat, tak kisah zakat fitrah ke, zakat perniagaan ke, apa-apalah zakat, kita digunakan rezeki perniagaan, kita enggan menunaikan zakat. Jadi dalam asbabun nuzul ayat ini telah Imam Ibn Katsir dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahawa ini menjadi ancaman kepada mereka bila bakhil atau kedekut dalam menunaikan hak Allah, apabila dia enggan bayar zakat. Jadi apa yang berlaku, harta-harta tadi itu dijadikan sebagai satu ataupun seekor ular yang akan melilit mereka punya leher. Macam tu. Dia punya, orang kata, kebesaran ancaman itulah yang digambarkan oleh ulama dalam kitab tafsir. Tapi secara falsafah umum dalam ayat ini, kita boleh relatekan sebenarnya hak Allah itu juga terkandung dalam harta pusaka. Apabila kita meninggal, bukan semestinya hak manusia je waris-waris. Kita kena tengok dulu. Kan kita ada belajar sebelum ni. CD ni saya difahamkan telah kita melalui pelbagai topik. Kan, yang mana ustaz-ustaz sebelum ni dah jelaskan tentang perkara-perkara yang wajib kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita faraidkan apabila kematian seseorang Islam itu. Jadi tak automatiklah terus kepada waris. Jadi ada perkara-perkara wajib yang kita kena uruskan. Antaranya kita kena settlekan hutang. Hutang inilah kita ada terselit hutang hak Allah ke ataupun hutang sama manusia. Jadi kat sinilah hak Allah yang kita nak masukkan juga sebenarnya. Apabila ada wujudnya hutang-hutang hak Allah. Contoh ketika hidup seorang si mati itu, dia tinggalkan ataupun dia tak sihat selama 2 tahun terlantar. Jadi bila terlantar tak puasa, maka akan ada hak Allah yang dia tinggalkan, iaitu puasa. Jadi apabila puasa, kalau diikutkan hukum syarak, kena bayar fidyah. Jadi apabila meninggal, maka waris-waris yang bertanggungjawab untuk menggunakan harta si mati untuk bayar hak Allah tersebut. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita tengok tak ramai pun menyentuh isu itu. Tahu-tahu berapa aku dapat Betul. Aku nak bahagian yang mana macam tu. Mentang-mentang mak pula ada banyak tanah, aku nak duduk yang dekat jalan yang pekan-pekan sikit tu lah. Macam tu. Boleh pilih-pilih pula. Sebelum berbincang tentang tanggungjawab yang sepatutnya, iaitu bila mana maknya sakit, meninggal dalam keadaan sakit yang terlantar dah 5 tahun, 6 tahun, maka dekat sini ada hukum-hukum Allah yang kita kena lihat. Kalau ada tertinggal, iaitu fidyahnya, badal hajinya juga. Kalau zakat pun tak bayar. Kan? Jadi benda-benda ni perlu diambil kira. Sebab itu dalam ayat ni falsafah umumnya adalah tentang pemilikan harta amanah oleh Allah SWT apabila enggan menunaikan hak Allah itu sendiri, maka diketahui sebagai bakhil dan diancam. Dalam tafsir Imam Ibn Kathir ini, dia dililit oleh harta itu sendiri, bahkan macam umpama ular lah melilit pemilik harta itu sendiri apabila dia kedekut untuk menunaikan hak Allah. Juga dikaitkan sebenarnya hak Allah itu bukan tertakluk pada hutang-hutang sahaja, tapi dalam isu hak-hak waris juga itu adalah sebenarnya tanggungjawab kita untuk melunaskan apabila kita menguruskan harta pusaka, diamanahkan ataupun dilantik sebagai pentadbir bagi harta pusaka, kita diamanahkan untuk serahkan hak-hak yang sepatutnya, iaitu kepada waris-waris. Jadi ayat Al-Quran ini menjuruskan untuk kena amanah dalam melangsaikan hutang-hutang si mati, juga menyerahkan kepada hak-hak waris yang sepatutnya mewarisi harta tersebut. Tapi saban hari kita tengok pada hari ini, taklah saya nak katakan tajuk hari ini pun saya terkejut bila mendapat tahu berkenaan dengan puaka ya. Sebenarnya ini satu naratif yang baik untuk kita sedarkan masyarakat. Sebenarnya harta pusaka ni boleh menjadi puaka dalam keadaan-keadaan tertentu yang kita mungkin akan kupaskan selepas ni. Tapi tak semua harta pusaka tu menjadi puaka. Kan nanti orang memandang serong dah pula, harta pusaka je jadi puaka. Harta pusaka tak. Sebenarnya ada je yang kita uruskan. Saya yang terlibat dalam di Majlis Agama Islam Selangor, sebelum saya berpindah ke bahagian syariah sebagai pegawai syar'i, saya yang menguruskan berjumpa dengan waris. Kita yang jumpa dengan cari harta waris, kita senaraikan dan sebagainya. Jadi hampirlah dalam 10 kes saya gambarkan, tak 10 kes tu yang menjadi puaka harta pusakanya. Mungkinlah dia punya ratio dalam 50-50 ataupun 60 tu lebih sikit yang baik.
40 tu yang kurang baik. Yang kurang baik itu bukan biasa-biasa kita panggil lah, bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang ada sampai bertumbuk. Allah. Dekat pejabat agama sendiri. Ya, baru-baru lagi ni dalam bulan ni dekat Majlis Agama Islam Shah Alam, disebabkan ada seorang itu dilantik untuk menguruskan harta pusaka arwah, iaitu mak dia atau ayah dia, tak silap saya. Tapi bila cek-cek nak bayar fidyah lah, datang ke majlis agama sebab nak bayar fidyah. Ni hak Allah, kita cerita fidyah kan. Jadi baguslah inisiatif tu. Okey, waris-waris nak bayar fidyah. Tapi bila nak bayar fidyah guna duit arwah, tengok-tengok baki bank kosong. Jadi yang dipersalahkan adalah pentadbir tu. Ditumbuk je pentadbir tu dekat dalam pejabat kita. Macam tu. Jadi kita saya lah yang uruskan ketika tu. Saya pun menakulkan cerita ni. Tapi memang kata viral lah satu bangunan dekat Jais tu, tahu dekat Maiz ada pergaduhan lah macam tu. Jadi benda ni dia satu, saya mungkin tak terlalu terkejut sebab benda ni dah biasa. Sebelum tu lagi dah berlambat dah kes memang bertumbuk. Okey, dengan yang mana berkerusi roda, mungkin saya dah sharekan sebentar tadi kan, tentang nenek yang masih ada pun masih lagi berebut harta dengan cucunya. Cucunya sendiri menengking-nengking nenek. Benda-benda macam tu. Jadi macam, ya Allah ya Tuhanku, hebat betul ujian untuk kita panggil satu harta ni kan. Betul lah dalam firman Allah dia ada sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah kan. Surah At-Taghabun tersebut, sungguhnya harta dan juga anak-anak kamu itu sendiri adalah satu fitnah. Jadi kita tak naklah takutkan, tak naklah ada anak nanti, tak naklah ada harta. Tidak. Kita jangkakan ataupun Allah dah orang kata lihat sehingga seluruh akhir zaman ini memang akan berlaku perkara itu. Disebabkan harta manusia berpecah. Disebabkan harta yang lahir daripada rahim yang sama boleh bergaduh, tak bertegur selama 20 tahun. Jadi itu yang kita kata boleh menjadi asbab sebagai menjadi harta pusaka itu sebagai menjadi puaka. Wallahu a'lam bisawab. Kita refer balik kepada ayat ini, itulah kita nak elakkan daripada perkara-perkara sedemikian itu berlaku. Jadi perkara ni rujuklah di majlis agama. Kalau rujuk pun bergaduh, wallahu a'lam, kita tak boleh nak bantu apa. Sebab akhirnya dia kembali kepada diri mereka sendiri. Ayat Al-Quran pun, Allah pun ada berfirman, sesuatu kaum tu tidak akan Allah ubahkan mereka bila mereka sendiri tak nak ubah diri mereka. Kan? Jadi benda ni diri sendirilah kita pun dah berbuih cakap dengan waris-waris kan. Kita tapi bila bab harta ni macam-macam dia orang cerita. Ustaz, saya yang jaga mak saya Ustaz 20 tahun, tiba-tiba kakak saya yang tiba-tiba hilang belajar kat luar negara ataupun bekerja sebagai jawatan yang besar, tiba-tiba datang untuk harta pusaka Ustaz. Jadi apa perasaan Ustaz untuk saya? Jadi kita macam benda-benda macam ni dia berkait sentimental, cerita selak belak kain dalam kekeluargaan itu. Jadi kita secara tak langsung sukar untuk kita nak pastikan, ikutlah hukum syarak ni. Dan sebenarnya dalam sudut perundangan pun tak adalah satu peruntukan untuk kita memaksa untuk mereka kena ikut juga. Tidak. Dan akhirnya bila tak ada peruntukan sebegitu, akhirnya itu yang jadi harta beku tadi tu. Dia tak selesailah sebab isu-isu yang kecil-kecil tadi tu pasal tak puas hati, tiba-tiba dapat, tiba-tiba yang anak perempuan dapat sikit, yang anak lelaki dapat banyak, itu pun satu isu hal. Jadi banyak perkara, mungkin itu pun kita dah bahaskan, seingat saya lagi, saya pun pernah berkongsikan tentang itu, juga tentang harta yang dicari bersama-sama. Ada isu penyelesaian bila seorang meninggal, seorang yang bayar sebenarnya, yang meninggal tu tak bayar pun. Jadi macam mana tiba-tiba yang meninggal tu kena difaraikan pula bahagian dia. So benda-benda macam ni banyak perkara yang sebenarnya perlu kita rujuk orang yang kata sepatutnya berkepakaran dalam bidang tersebutlah. Dalam ayat Al-Quran pun sebut fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun kan. Tanyalah kepada orang-orang yang ahlinya dalam bidang itu. Jika kita tidak tahu, bukan tanya jiran sebelah. Allah, kira masalah tu betul. Lagi bertumbuk. Betul, itu yang bertumbuk tu. Pandangan ustaz ataupun mufti dia adalah orang sebelah, jiran sebelah dia. Macam tu. Jadi kita saya pun semenjak dalam bidang uruskan dalam perundangan syariah ni, kita uruskan bahagian kekeluargaan juga. Maksudnya nikah, cerai, rujuk semua tu kan. Ada satu kes dia cerai dah kali ketiga lafaz. Allah Akbar. Kan? Tapi isteri dia kata tak apa bang, tak jatuh. Isteri dia. Anak dia cerita kat anak dia. Anak dia cakap, abah pergilah jumpa mana-mana ustaz untuk tanyakan hal status ini kan. Dia tanya kita, yang datang tu bukan si ayahnya, anak dia yang tanya kat kita. Jadi kita pun tak boleh buat apa.
anak tu saya cakap memang kena ayah tu pergi ke mahkamah lah solusinya untuk pengesahan lafaz cerai itu. Tapi disebabkan ada kuasa yang katanya pakar dalam bab tu, iaitu isterinya sendiri kata tak maksudnya tak salah, lafaz tu tak jatuhlah, dia mengguna pakai pandangan itu. Jadi sebenarnya itu silap besar bila kita letakkan sesuatu perkara ini bukan pada ahlinya untuk bercakap, kan? Jadi 3 talak tu maksudnya apa-apa hukum boleh berlaku. Jika jatuh yang isteri tu dah tak boleh nikah dengan dia sebab dah jadi talak bain, kan, kena akad yang baru setelah si isteri tu kahwin dengan orang lain dan bersetubuh. Jadi perkara ni dia bukan main-main untuk hukum syarak. Begitu juga isu harta. Begini. So kena tanya orang yang pakar lah. Janganlah bila dah meninggal tu terus buat rumah kat atas tanah tu tanpa berbincang dengan waris. Itu pun kita akan kupas. Seronok untuk saya ceritakan perkara ni sebab bila kita dah dapat tanah tu, okey, tanpa buat apa-apa, terus buat rumah. Yakin-yakin je itu memang dia punya satu-satunya hak. Sedangkan dia ada adik-adik lagi 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi dekat sini dalam isu tanah ni pula bila main buat, tanah itu berkeluasan satu bidang yang kita sepatutnya kalau nak buat rumah sebaiknya kena tentukan bahagian mana kita punya. Takut-takut bila orang yang dia akan jadi macam konsep tak adil lah. Bila yang siapa chop dulu dia dapat dulu. So orang yang chop dulu dia dapat yang depan lah. Kesian yang belakang-belakang duduk hutang-hutang belakang tu. Jadi kasihan ada isu tanah nanti. Apabila tidak difikirkan tentang rizab jalannya, kan, macam mana orang yang di belakang nak akses ke jalan utama. Benda-benda macam ni kita akan bincang. Jadi berbalik kepada ayat yang tadi, ayat 180 itu, kita sebagai umat manusia ini perlu amanah dalam menguruskan harta yang diberikan oleh Allah SWT dalam melangsaikan ataupun menyerahkan semula hak itu kepada sama ada Allah sendiri ataupun kepada manusia, iaitu waris-warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah, ini mukadimah yang bukan sahaja tajuk menyeramkan, cerita-cerita Ustaz ceritakan pun masya-Allah menyeramkan. Kita dengar tu seram tapi kadang-kadang boleh berlaku sebab bila tentang harta ni masya-Allah. Jadi sebab tu penting sebenarnya kita kena ada iman dan juga ilmu. Walaupun mungkinlah ada di antara kita merasakan ilmu faraid ni nanti-nantilah belajar, belum berlaku lagi, sebenarnya tak. Bak kata pepatah bahasa Inggeris, it's better prevention is better than cure. Maksudnya kita merawat tu lebih baik. Jadi sekarang ni cara kita nak merawat diri kita daripada berlakunya masalah besar adalah dengan majlis ilmu itu sendiri. Masya Allah. Dan jadi Ustaz, kita nak tanyalah sebab tajuk kita tanah pusaka menjadi puaka ni. Sebab kalau Ustaz tengok dengan pengalaman Ustaz ceritakan kan, kenapa harta pusaka berbentuk tanah ni adalah aset yang paling banyak mencetuskan konflik di kalangan masyarakat? Baik, ini soalan yang menarik. Sebab apa tahu? Kita kena bezakan harta pusaka ni banyak. Mungkin panel-panel sebelum dah ceritakan apa itu harta pusaka. Duit, emas, saham, tanah, rumah dan sebagainya. Tapi kita fokuskan ni pasal isu tanah. Jadi kenapa tanah ni sebenarnya menjadi satu perkara yang sangat orang kata konflik besar ya. Sampai boleh bergaduh, tak bertegur siapa 30 tahun ataupun bertegur siapa tapi balik-balik jumpa cerita pasal tanah tak habis-habis. Balik jumpa untuk orang meninggal pun cerita pasal tanah yang sama. Sampai ke sudah cerita pasal tanah yang sama tak selesai. Jadi kenapa tanah ni menjadi satu topik penting dalam perbahasan harta pusaka? Sebab tanah ni dia berbentuk fizikal. Dia susah untuk dibahagikan bila dalam bentuk fizikal ni. Apabila duit kita bandingkan, dia mudah harta ahli tu. Kalau kau dapat separuh, bagi je lah. Contoh 100,000, okey kau ambil 50,000, aku ambil 50,000. Dapat duit tu dah senang. Enjoy lah beli apa-apa kan. So tak ada isu dah. Kalau isu tanah, dia melibatkan fizikal. Iaitu bila kita dapatkan pemilikan ke atas tanah tu, kita boleh buat sesuatu ke atas tanah untuk dibangunkan. Dan harta itu akan berkembang. Sebab itu tanah ini satu isu yang penting. Sebab tanah itu saban hari dia akan makin berkembang. Tambahan pula jika di kawasan yang memang hotspot, nilaian dia memang akan sentiasa makin tinggi. Contoh di kawasan pekan, di kawasan bandar. Jadi perkara inilah yang terbeliaklah mata. Kan? Yang waris-waris lain yang duduk kampung tiba-tiba tahu, ada tanah dekat pekan rupanya mak aku ni. Jadi kat sini, tak boleh ni. Jadi mulalah timbul isu, akulah yang jaga mak. Akulah yang dulu tolong daftarkan mak dalam gerani, aku yang tolong belikan dan sebagainya. Aku yang bayar rupanya deposit tanah dekat bandar ni. Jadi banyak klaim kat situ. Jadi isu-isu ini sebenarnya yang kita kena besar juga bila tanah ni memang itu yang akan timbul. Kalau duit tak ada timbul.
Dah dapat duit tu depan mata, okey terus boleh belanja. Macam tu. Kalau emas pun sama kan. Tak ada isu sangat pun. Bukan saya nak kata tak ada isu, ada isu. Setengah keadaan ada isu. Tapi tak seberat tanah. Tanah ni satu lagi adalah sentimental apabila tanah itu dibuat atas rumah orang tua. Jadi yang duduk itu pula yang bongsu dengan mak ayahnya sehingga akhir hayat mak ayahnya yang dah besar-besar, yang anak pertama, kedua, yang atas-atas semua dah keluar daripada rumah tu dan melanjutkan kejayaan mereka di luar lah, di bandar, di KL dan sebagainya. Jadi yang tinggal anak bongsu. Jadi anak bongsu itu dia beranggapan itu rumah dia. Jadi itu kesilapannya apabila kita seolah-olah tiada orang kata benda untuk berpaut bila kita beranggapan sesuatu benda tu. Bila kita beranggapan adakah itu kita punya, kena tanya, pastikan. Kalau kata mak ayah tu masih hidup lagi, buat sesuatu. So, mak ayah itu dia ada hak lagi untuk elakkan perkara itu berlaku. Contoh dalam keadaan tadi, anak bongsu yang duduk bersama mak ayah. Takkanlah anak bongsu itu dah lah jaga mereka. Takkanlah mereka tak fikir untuk anak bongsu itu. Jadi fikirkan mak ayah itu atau mak ayah yang masih saya sebutkan ni ada dalam keadaan ini, rancangkan. Buat sesuatu, contohnya kita ada instrumen hibah, kita ada instrumen wasiat. Kita boleh serahkan pada anak tersebut yang mana kita mungkin katakan dia banyak berjasa dengan mak ayah atau diri kita sendiri sebagai mak ayah. Jadi itulah kita punya hadiah kepada mereka. Itulah selarinya konsep hibah, iaitu pemberian kasih sayang. Kan, tanpa mengharapkan apa-balasan. Bila buat sesuatu, contohnya macam hibah, jadi anak tersebut ada haklah kat atas rumah tu. Jadi adik-beradik yang kat luar yang memang dah berkejaya, yang memang dah ada pendapatan tinggi, tak adalah nak menuntut ke atas harta tersebut. Jadi itu isunya. Jadi perkara ini perlu dirancang. Sebab tanah ini memang akan menjadi pertikaian. Lebih-lebih lagi, yang jadi isu lagi, dalam tanah tu memang dah buat rumah siap. Allah. Memang dah buat rumah, banyak rumah. Nak tentukan balik, ni kau punya ke, ni aku punya ke. Jadi benda ni memang akan jadi pertikaian. Lebih-lebih lagi bila duduk kat tanah tu. Ukuran pula kita tak ambil kira tentang teknikal lagi untuk kira adakah bahagian itu boleh didaftarkan di pejabat pusaka. Contohnya pecahan-pecahan tu. Mungkin kita akan sentuh sedikit teknikal macam mana pendaftaran dalam geran tu yang mungkin akan menjadi isu pertikaian. Wallahualam bisawab, sedikit saja. Oh, Masya Allah. Jadi itulah punca dia kenapa bila tentang harta tanah ni menjadi isu yang besar disebabkan jangka masa panjang tu nampak nilaiannya tu akan lagi naik ni, Masya Allah. Jadi sebenarnya benda ni adalah peringatan untuk kita lah untuk sebenarnya belajar banyak-banyak dan juga jangan terlalu cintakan dunia ni. Itu yang jadi akhirnya memecah belahkan keluarga kita. Dan lepas kita nak sambung lagi banyak lagi insya-Allah soalan-soalan yang akan saya terfikir nanti, tapi kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertemu kembali bersama dengan saya Hazwani Helmi dan juga Ustaz Najim. Kita membincangkan tentang topik faraid, harta pusaka menjadi puaka. Wa'iyadzubillah. Jadi Ustaz, kalau kita tengok dekat TikTok ni tadi ada yang komen dan tanya soalan. Katanya macam mana, sekejap kita cari sikit soalan dia. Alamak, dah dekat atas saya tadi. Tapi lebih kurang macam ni lah. Soalan dia maksudnya macam mana kalau contohnya abang, adik dia tadi. Adik dia ambil harta pusaka tu tanpa pengetahuan, persetujuan. Macam mana tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cerita ni memang familiar ataupun memang kadang-kadang kalau dekat kampung yang ada tanah tu memang akan berlaku. Bila mana adik itu, sebab kita cerita tadi tentang macam yang adik bongsu tu yang duduk kat tanah tu, kan? Kita ambil gambaran itu. Jadi bila adik duduk dekat rumah tu, adik pun ada tanah lain lah dekat belakang tu. Sebab tanah orang-orang kampung ni, dia bukan tanah di rumah tu je. Kadang-kadang bawa ke belakang. Dia mungkin kiraan dia 1 ekar ke 2 ekar ke macam tu lah lebih kurang. Jadi dekat sini adik tu bila dah duduk situ, dia manfaatkan belakang tu dia buat kebun sikit, kan, belakang rumah mak ayah tu, tepi kebun tu dia buat pula rumah dia. Tanpa perbincangan daripada mana-mana pihak. Itu satu keadaan. Ada keadaan lain kita boleh ambil kira mungkin dia dah bincang dengan mak ayah dia. So bila dah bincang dengan mak ayah dia bersetuju, maka itu boleh kita anggap sebagai hibah. Cumanya bila ada pertikaian, perlu pergi mahkamah syariah. Kena sahkan dulu hibah tu. Mungkin hibah tu secara lisan lah, sebab dia cakap kan dengan adik tu yang anak bongsu tu, "Dik, kau buatlah rumah belakang tu. Kesian kau, mungkin dia dah kahwin, tak selesa duduk dengan mak ayah. Batas aurat isteri bila adik-beradik lain balik dan sebagainya. Jadi mak ayah tu pun syorkan, "Dik, kau ambil lah tanah belakang tu sikit, kau buat rumah."
Bila mak ayah dia sebut macam tu, dia boleh jadi hibah. Saya tak kata mesti jadi hibah, tapi sebab saya letakkan bebanan itu kepada mahkamah syariah yang akan tentukan. Tapi hukum syarak dah boleh kita kira sebenarnya. Bila mak ayah sebut macam tu, seolah-olah niatnya untuk memberi kepada adik tu tanah dan juga apa yang ada atas tanah tu yang dia bina tu. Jadi yang jadi masalah apabila tak didokumenkan benda tu. Sebab betul, sebab adik-adik yang lain dia mungkin takkan percaya bulat-bulat. Ya ke engkau ni dik? Bila masa abang sebut masa hidup tak ada pun. Kan boleh jadi reka cerita. Yalah, sekalipun itu betul, mesti kita ada pertikaian juga perkara tu sebab kita nak tahu sama ada betul ke ayah hibahkan ataupun tidak. Jadi perkara ni yang orang tak ambil kisah. Bila kata bagi secara lisan tu dah kira bagi. Boleh, hukumnya boleh jadi. Cumanya ketika berlaku pertikaian nak buktikan kat mahkamah tu susah. Siapa yang nak buktikan yang ayat ayah cakap tadi tu? Kalau ada jiran-jiran lain dengar yang memang selalu petang-petang, Lima, jom lipat, macam tu kan. So kalau dengar memang ayah tu sebut ketika tu, dia boleh bagi keterangan dekat mahkamah, tak ada masalah. Saksi itu dipanggil sebab ada saksi yang mendengarkan. Sebab dalam rukun hibah mungkin dah cerita kot, tak ada pun saksi. Cumanya ketika nak sahkan mahkamah tu, saksi diperlukan. Dalam rukun hibah ada 4, iaitu pemberi, penerima, harta dan lafaz akad. 4-4 ni kena ada. So kat mahkamah dia akan menilai 4-4 ni. Tak ada pun sebut pasal saksi. Cumanya dekat mahkamah dia jadi keperluan untuk pembuktian. Nak menentukan betul ke ada berlaku keempat-empat ni. So ada saksi tak? Ataupun kita korinah bila ada dokumen. So sebab tu ada dokumentasi. Kalau pergi majlis agama kita ada sediakan dokumen hibah tersebut. So dokumen itu yang menjadi bukti. Kalau kata dah hibah, inilah buktinya. Dalam dokumen tu kita dah siap semua 4-4 rukun ni. Ada lafaz akad, pemberi lafazkan memberi, penerima lafazkan menerima. Jadi perkara ni dia ambil kira. Itu kalau kata memang ayah sebut. Tapi kalau tak sebut, dia memandai-mandai buat, itu isunya. Lagi besar. Itu dah kena jadi faraid. Harta tu sebenarnya istilah difaraidkan, tapi dia dah buat sesuatu ke atas tanah tu tanpa persetujuan. Lagi pula memang dia dah kuasai tanah tu. Dekat sini yang kita dah umpama seolah-olah mengambil harta hak orang lain tanpa persetujuan. Yelah, mungkin boleh diselamatkan. Kita bahagikan balik tanah tu, pecahkan, dia buat rumah tu ada termakan hak orang lain tak? Memang ngam-ngam hak dia tak? Macam tu. Itu satu perkara pertama. Satu perkara lain lagi, persetujuan tentang bahagian yang dia buat rumah tu dipersetujui ke dekat situ. Sebab yang baki-baki belakang tu hujung-hujung dekat hutan. Kenapa pula yang lain dapat kat belakang? Akan ada timbul ketidakadilan. Orang akan mempertikaikan, kenapa tanah aku tiba-tiba kat belakang? Alasannya yang adik tu sebab aku dah buat kat depan. Macam tu. So akan menimbulkan rasa macam tu lah. Bab tanah ni pun boleh bergaduh nanti. Yelah, sebab kawasan area dekat mana je. Dia dekat depan jalan utama, yang duduk di luar kawasan ambil belakang. So kat situ akan jadi pertikaian. Dan satu lagi adalah isu yang keluasan dia ambil itu ada termakan tak orang lain. Benda ni jadi isu. So memang jadi kat keluarga saya ataupun keluarga jauh lah. Memang dah ditentukan pembahagian masing-masing, tapi bila buat rumah termakan hak orang lain. Contoh, kita ambil contoh kat sini. Boleh? Bagi nampak gambaran sikit. Boleh? Okey, saya lukiskan dia punya tanah. Contoh tanah. Sebab kita hari ni cerita pasal tanah. Okey, tanah ni macam ni. Okey. Tanah pusaka kat sini rumah dia. Rumah mak ayah, orang tua. Rumah orang tua. Ada tanah dia lain kat belakang ni. So adik bongsu ni dia ambil tanah kat tepi ni untuk buat rumah dia kat sini. Kalau kata hibah, macam saya cakap tadi tu, kena ada elemen-elemen hibah tu dan sahkan di mahkamah kalau ada pertikaian. Okey. Kalau tak ada pertikaian, boleh je daftarkan. Cumanya kita kena tengok siapa waris-waris dia. Nampak? Kita kena tengok siapa waris-waris dia. Okey, kat sini kemungkinan kita tak nak isu yang jadi panjang. Kemungkinan kat sini kita ambil anak lelaki 2 orang, anak perempuan 1 orang. Jadi berapa kadar faraidnya? Allah, tiba-tiba rasa macam jadi macam dah start roh mengajar sekarang. Ini baru nampak kegarangan Ustaz. Betul. Saya memang akan nampak garang. Okey, lepas tu kita kira sama-sama ya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin yang dah ada pernah ikuti, dah ada nota, buka balik nota tu. Okey, kat sini dalam ayat Al-Quran disebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil untain. Maksudnya lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi kat sini berapa tuan-tuan? Jadi 4 bahagian lah. Sebab sini ada bukan 4, sini ada 4, sini ada 5. Ada 1 bahagian. So sini ada 5 bahagian. Okey, anak lelaki akan jadi 4, anak perempuan jadi 1. Okey,
Okay, anak lelaki ni dibagi dua lah. 2, 2, 1. Akhirnya, setiap anak lelaki dapat 2 bahagian. 2/5 lah. 2/5. Anak perempuan akan dapat 1/5. Okay? So, ini adalah waris-warisnya. Yang duduk dekat sini, kita ambil lah lelaki. Saya tak ada isu banyak lagi. Kalau perempuan kan, kita nak kena kira 1/5 tak bahagian ni. So, dekat sini, dia buat tanah ni. Yang bongsu ni, yang ini. Dia buat tanah ni. Adakah ini masih lagi di bawah kadar 2/5 itu? Kalau lebih, contoh dia buat panjang, besar rumah dia. Kan? Kalau rumah mak ayah dia kayu je, nak rubuh dah. Rumah dia bukan main besar banglo tepi ni. Anak yang bongsu tu lah. Kita tak tahulah dia kerja apa. Mungkin isteri dia tu anak datuk dan sebagainya. Dia boleh mampu untuk buat rumah sebesar ini. So, sebesar ini adakah 2/5 ataupun lebih dah termakan hak orang lain? Sebab dekat sini, sepatutnya dalam Undang-Undang Tanah, Kanun Tanah Negara perlu dibincangkan bila hak bersama dalam Seksyen 343 lah. Tentang pemilikan hak bersama itu, masing-masing boleh manfaatkan keseluruhan tanah. Tapi apabila nak ditentukan bahagian masing-masing, kena bincang. Engkau nak ambil bahagian mana? Yang belakang ke? Yang sini ke? Contoh, yang 2/5 belakang ni kat sini. Macam mana dia nak akses ke jalan utama? Ni jalan utama. Jalan utama. Macam mana dia nak akses ke hadapan ni kalau dah ni tanah orang lain? Sebab itu kena bincang dengan pihak yang berkuasa atau pihak yang bertauliah atau berkepakaran. Kena buat rizab satu jalan dekat tengah ni. Sebanyak 20 kaki. 20 untuk bahagian ni, 20 bahagian ni, 40 kaki lah maksudnya. Ini dalam peruntukan dalam perkeliling bilangan 9 KPTG, Ketua Pengarah Tanah dan Galian. So boleh rujuk. Memang dia ada peruntukan untuk rizab jalan. Bagi keadaan kalau pembahagian tanah tu orang yang duduk kat belakang. Kat sini semua hutan. Hutan. Jadi orang yang dapat belakang ni macam mana isunya? Yang adik ni dah senang lenang kat sini dia buat rumah. Kan? Dia tak memikirkan hak jalan. Itu satu perkara, hak jalan. Satu lagi, persetujuan dia buat tanah kat sini macam mana? Kalau kata dia dah terambil bahagian orang lain, ini dah jadi bahaya. Sebab dia dah makan hak orang. Sebab dalam hadis Nabi dia ada sebut, saya duduk ya. Man akhadha ardan bi ghairi haqqiha fa an yahmila turabaha fi ilal mahsyar. Maksudnya dekat sini dalam riwayat Ahmad, sesiapa yang mengambil hak tanah tanpa keizinan orang lain, maka ketika di mahsyar nanti dia akan membawa beban di atas bahu dia, bebanan tanah yang diambil tu. Allah. Kalau tanah itu seberat 1 ekar, dibawalah kat padang mahsyar 1 ekar. Macam tu maksud dia dalam hadis itu. Dia mengancam orang yang mengambil tanah itu. Sebab itu dalam topik tanah ni penting. Sebab dah disebut pun dalam hadis Nabi tadi, khusus tentang ardon tu. Orang yang mengambil hak tanah orang lain. Dia akan pikul tanah yang diambil itu di padang mahsyar nanti. Ya Allah. Itu beratnya dia. Sebab tu penting sebenarnya untuk kita tahu dan kena ada persetujuan semua pihak. Betul. Supaya tak adalah menjadi masalah macam ni, terambil bahagian mereka dan sebagainya. Dan bila saya sebut tentang tanah, saya tertarik sebenarnya nak tahu tentang jenis tanah dalam harta pusaka. Sebab kalau kita tengok kat sini, ada yang dikategorikan sebagai harta tak alih, dan juga boleh dipecahkan juga dalam beberapa mengikut kanun tanah negara dan juga status undang-undang khusus macam tanah bandar, tanah pertanian, tanah adat, dan mungkin ada banyak lagi jenis yang lain. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh bantu kita faham dulu, sebab jenis-jenis tanah ni pun dah rasa macam ya Allah dah loaded dah information. Loaded sangat kan? Mungkin saya boleh bantu kita untuk faham jenis tanah ni dan penentuan pengurusan dia. Okey, kita santaikan. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada tanah atau ada rumah kat rumah kan. Boleh buka balik dokumen yang dalam file-file yang tuan-tuan simpan dalam lemari ke, bawah katil ke, tengok balik. Tuan tahu tak, kenal tak apa itu geran? So maklumat-maklumat yang disebutkan oleh Ustazah Hazwani. Bukan Ustazah. Tapi Amin lah, Amin. Amin. So dalam itu ada dinyatakan tentang status tanah itu apa, penggunaan tanah itu untuk apa, sekatan-sekatan tanah itu apa. Jadi geran itu dia berbentuk sijil. Janganlah sijil yang ada tulis tarikh, lepas tu di pejabat agama, itu sijil nikah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini sijil berkenaan dengan tanah. Tanah dia setiap negeri lain-lain lah dia punya kata design dia. Tapi memang sijil kertas macam A4 saiznya. Jadi dalam tu dia ada peruntukan. Untuk pengetahuan, tanah ni kalau kita kata status pegangan dia ada dua lah biasanya. Leasehold dengan freehold. Freehold tu adalah freehold, okey. Freehold tu adalah pegangan bebas lah. Dalam geran tanah tu dia akan tulis geran mukim. Macam tu. Kalau leasehold dia tulis pajakan, biasanya pajak. Ada pajakan negeri, pajakan mukim dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dia akan ada efek
Iaitu dari sudut pegangan je lah. Kalau kata freehold, dia boleh pegang sampai bila-bila lah. Kalau tempoh, tadi pajakan tadi bila tempoh. Tengok baki tempoh yang dipajak tu berapa. So dia hanya boleh mewarisi sampai ketika itu. Kalau tak disambung pajakan itu mengikut prosedur di pejabat tanah, maka dia akan diambil alih balik oleh pejabat tanah. Hak pajakan tadi tu. Jadi kena aware lah berapa tahun lagi nak kena pajak, dan dia ada prosedur macam mana nak lanjutkan tempoh pajakan tersebut. Itu status pegangan satu. Satu lagi adalah dalam Seksyen 52 Kanun Tanah Negara memperuntukkan tentang penggunaan tanah tu, kategori penggunaan. Kita ada tanah yang boleh digunakan untuk pertanian. Macam sawah-sawah, kebun-kebun durian yang sekarang di tengah durian, mesti tanah dia punya geran tanah tu adalah geran tu berstatus penggunaannya adalah pertanian. Dia akan tulis pertanian di situ. Kalau rumah, dia boleh jadi sama ada status adalah bangunan ataupun rumah. Penggunaan tu dia memang tulis status penggunaan bangunan ataupun rumah. Dekat sini. Dekat sini pun ada isu sebenarnya dalam pertanian, dalam Seksyen 205/3 Kanun Tanah Negara, untuk pertanian tadi tu, pemilikan itu tak boleh diakses kalau lebih daripada seorang, kalau bawah 1 ekar. Pernah dengar tak isu ni? Contoh dia ada milikan 1 ekar nak bagi pada anak dia, nak pindah milik. Pejabat tanah tak bagi. Sebab 1 ekar tu untuk seorang saja pemilik. Tak boleh lebih. Jadi kadang pejabat tanah suruh pergi mana? Pergi pejabat agama untuk buat hibah. Kalau hibah boleh laksanakan. Dia bagi pada anak-anak nak ikut sama rata ke apa ke boleh. Sebab apa? Memang ada sekatan untuk tanah pertanian tadi tu. Lebih bawah 1 ekar tak boleh masukkan nama ramai orang. Dia macam tu. Itu bagi status penggunaan. Dia ada kegunaan dia untuk pertanian atau untuk bangunan. Ataupun rumah lah. Ataupun industri lagi satu. Industri punya status atau kategori penggunaan. Yang seterusnya adalah tentang status tanah tu. Adakah dia tanah hak Rizab Melayu yang pertama, ataupun Bumi Putera, ataupun tanah adat. Saya tunjukkan satu. Kalau tanah Rizab Melayu, contoh waris dia kahwin dengan mualaf Cina. Dia meninggal. Boleh tak Cina tu nak mewarisi tanah dia yang Rizab Melayu tu? Soalan. Komen di TikTok boleh tolong? Soalannya boleh ke tidak? Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tanah tu status Rizab Melayu. Walaupun yang mualaf tu isteri dia berbangsa selain daripada Melayu, Cina, India, tak boleh didaftarkan. Tapi bukan menafikan hak faraid. Faraid dia tetap dapat. Cumanya untuk mendaftarkan nama dia yang berbangsa bukan Melayu ke atas tanah Rizab Melayu tak boleh. Jadi mungkin kena tengok hak lain lah untuk digantikan. Yang boleh masuk kalau anak yang lahir daripada itu anak dia Melayu. Bangsa Melayu. So bolehlah terima hak tu. Tapi anak tu tak boleh nafikan hak mak dia. Walaupun mak dia bangsa India ataupun Cina, dia kena bagi hak tu. Contoh anaknya bayar bahagian mak dia. Bagi contohlah 1/8 daripada 800,000 kan. Itu bahagian mak dia. Jadi 100,000 tu kena bagi pada mak dia. Bentuk duit lah. Bentuk duit. Sebab pemilikan tak boleh dah sebab itu dah tanah Rizab Melayu. Itu cerita tanah Rizab Melayu. Ada satu kes saya dapat permohonan daripada rakyat Sabah. Di mana Sabah ni ada tanah adat. Bukanlah di mana-mana ada tanah adat. Cuma di Sabah dia ada syarat untuk pemilik ke atas tanah Sabah ni mesti peribumi Sabah. Dan orang yang mohon tu dia anak orang tersebutlah, mak dia orang Sabah. Tapi dia dah bila kahwin, dia jadi status bangsa dia bangsa Melayu. Jadi Melayu ni adakah peribumi Sabah? Jadi kita buat semakan Melayu bukan salah satu peribumi Sabah. Jadi tanah tu hanya perlu diturunkan pada orang yang waris-waris ni peribumi Sabah je. Antara peribumi Sabah, antara bangsa-bangsanya adalah Kadazan, Bajau dan sebagainya. Ada senarai-senarai dia. Jadi perkara-perkara ini perlu diteliti status tanah tersebut. Dan juga ada satu lagi, tanah Felda. Felda pun sama, dia ada akta dia, JSA 1960. Yang mana untuk pemilikan untuk tanah itu hanya 2 orang saja limit dia boleh. Kalau dah waris dia 5 macam mana lagi 3? Jadi memang tak boleh masuk nama yang lain. Sebab itu dah Felda punya undang-undang. Jadi apa yang boleh dimiliki secara manfaat, itu kena pastikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tanah milikan tuan-tuan tu tanah adat ke, tanah Rizab Melayu ke, tanah Bumi Putera yang memang selagi mana warga-negara Malaysia bolehlah, tak kisah bahasa India atau Cina, macam tu. Jadi perkara ni perlu diteliti. Itu baru cerita pasal tanah. Dah muka dah semua orang saya tahu macam dah gelak gambar dah. Itu baru isu tanah. Tapi tak apa. Kalau tak tahu, tanya.
Kan, rujuk dekat mana-mana pihak yang boleh memberikan keterangan. Bukannya jiran sebelah, bukannya rakan-rakan ngopi dekat kedai Parung Pak Majid. Ataupun ChatGPT. Ataupun ya betul yang sekarang ChatGPT. Betul. Tapi sekarang ni ChatGPT tu dia ada disclaimer. Pastikan make sure information yang diberikan tu tepat. Maksudnya dia dah letakkan kita balik untuk kita sahkan balik maklumat yang diberikan oleh ChatGPT tu. So kita lah kena cari balik siapa yang boleh ni. Kadang-kadang betul, kadang-kadang datang jumpa kita, Ustaz, saya nak cerai tapi saya tanya ChatGPT, dia kata suruh saya filekan fasah, Ustaz. Allah. Kita pun macam, betul-betul advance ChatGPT ni ya. Masya Allah. Tapi kita akan selarikan baliklah dengan undang-undang. Memang betul cerai boleh guna fasah, tapi tengok keadaan. Keadaan mana yang, kalau dia suami bagi nafkah, masih tinggal bersama, tapi tak bersefahaman, tak boleh guna fasah. Cerai biasa saja. Macam tu. So benda-benda macam ni kena kita teliti dan perhalusi. Itu cerita bab tanah lah. Tadi saya harap tuan-tuan dan perempuan tidak terlalu, orang kata tiba-tiba dah tukar cara siaran lain ke apa ke sebab dah berbeza kan. Tak, ini kena ambil tahu. Betul. Sebab nanti kan bila dah meninggal keluarga nanti kan mulalah, aku punya tanah ni sebenarnya serata. Sudah, serata tu apa? Serata tu adalah rumah ataupun hak milik suatu harta tu yang bukan di atas tanah. Contoh, macam mana rumah terapung ke? Bukan. Yang bertingkat. Contoh macam apartmen, kondominium. So biasanya dia guna hak milik serata. Bila hak milik serata ni ada undang-undang dia. Ada setengah pemaju, kalau tak habis bayar lagi, tak boleh dapat geran sempurna. Kalau satu unit, semua blok tu tak habis bayar lagi, tak dapat keluarkan geran baru. Geran yang original tu lah. Itu isunya. Kadang-kadang sampai kita kena nanti bertakbir bila meninggal dunia. Kita dah habis bayar tapi tak dapat geran lagi disebabkan terpending dekat peringkat pemaju. Ada yang lain tak bayar lagi. Wallahualam, itu pengurusan tanah. Masya Allah ya, walaupun berat tapi macam bak kata Ustaz lah, sebenarnya penting untuk kita tahu jenis-jenis tanah ni supaya nanti bila berlaku ni situasi itu kita dah ada at least gambaran bagaimana kita nak menguruskan. Dan lepas ni kita nak tahu juga tentang cara penyelesaian, sebab Ustaz banyak sebut tentang harta tanah ni kan, macam mana cara penyelesaian itu. Tapi kita nak berehat dahulu, bagi peluang untuk Ustaz minum air sebab Masya Allah Ustaz dah rasa macam rapper dah buat perkongsian. Tapi kita berehat dulu, kita jumpa selepas ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir. Saya ada satu permasalahan. Saya duduk di kampung dan jaga arwah mak ayah saya yang sakit sehinggalah mereka meninggal dunia. Saya mendiami satu-satunya rumah pusaka peninggalan arwah mak ayah. Bila kami berbincang, kakak dan abang-abang saya yang dari bandar bercadang nak jual rumah kampung tersebut dengan segera. Mereka desak nak jual sebab masing-masing nak pakai duit dan mahukan tunai faraid. Cuma masalahnya, saya ni kerja kampung saja. Tak ada rumah lain dan tak mampu nak bayar bahagian mereka untuk ambil alih rumah tu. Sekiranya rumah ni dijual, saya akan hilang tempat berteduh dan terpaksa keluar dari rumah yang saya jaga selama ni. Adakah cara tindakan kakak dan abang saya itu dibenarkan sebenarnya dalam Islam? Ini adalah contoh kes yang bukan sebagai contoh, sebenarnya ini adalah mungkin realitinya berlaku di kalangan masyarakat kita. Dan untuk pengetahuan para penonton sebenarnya, daripada commercial break dan juga tadi hangat perbincangan kita, rasa macam kat kedai kopi. Nak kata apa? Cara Ustaz menyampaikan ilmu tu sebenarnya membuatkan kita lagi curious nak tahu. Walaupun topik ni berat, tapi membuatkan kita tercambah idea, nak tahu lagi. Mudah-mudahan saya harap para penonton pun rasa benda yang sama juga. Sebenarnya bila kita ada rasa ingin tahu tu, itu adalah satu petanda yang baik insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau kita tengok bingkisan tadi itu kan tentang bila berlakunya ahli keluarga ni, dia jadi satu benda yang sangat-sangat susah. Jadi kadang-kadang satu tahap tu mereka rasa penyelesaian terbaik adalah jual je lah harta, cairkan harta, aset tu jadi wang ringgit supaya senang nak bahagikan. Adakah boleh kita menggunakan ini? Adakah ini adalah jalan penyelesaian yang paling terbaik?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, soalan ini sangat menarik sebab ini antara salah satu metod kita lah dalam player dalam bidang ni ataupun kita panggil pegawai yang menguruskan harta pusaka ini. Ini antara salah satu bentuk yang kita syorkan sebenarnya bukan di peringkat majlis agama tapi di pejabat tanah sekalipun. Dia bukanlah satu orang kata peruntukan undang-undang memang kena cairkan, tak. Sebab dia pilihan atas masing-masing, persetujuan macam mana yang dicapai oleh masing-masing. Sebab dalam isu untuk jual tak ni, sebab banyak benda nak kena ambil kira. Pertama dalam isu kita punya VT tadi, kan? Tadi macam mana orang yang dah ada sedia ada dalam rumah itu yang jaga mak ayah pula sampai meninggal mak ayah itu, yang dah renovate pula rumah tu, kan? Daripada besarnya ini saja tiba-tiba dah makin besar disebabkan anak itu yang menyumbangkan hartanya dan tenaganya ke atas rumah tu. Macam mana nak buat bila adik-beradik pula datang nak tuntut harta itu sebagai harta pusaka dan nak pula dijualkan. Nak tuntut harta pusaka itu satu hal lah, satu hal lagi nak jual. Macam mana? Jadi perkara ni sangat-sangat penting untuk kita fahami. Sebenarnya kedua-dua pihak saya tak nak salahkan sebab kita ni bukannya memang ada hukum kata dua-dua salah seorang tu salah, tak. Tapi sebenarnya kedua-duanya ada point, ada masalah masing-masing. Cumanya kita nak raikan kaedah mana yang paling terbaik, solusi mana yang paling terbaik. Adakah dengan jual rumah tu okey settle masalah? Jadi perkara ini perlu diambil kira. Contoh dalam kes tadi, si adik bongsu itu yang duduk rumah tu, contoh kita ambil kes yang sama. Yang inilah, ada dua anak lelaki, seorang anak perempuan. Okey. Yang tinggal dekat situ adalah anak lelaki tu. Anak lelaki tu yang besarkan rumah ni. Ni dalam kes saya kena tunjuk contoh juga ni. Kang tak faham lagi. Sekejap. Sebab saya pun kadang-kadang lost. Okay, kita bagi contoh yang mana satu nanti ni. Okay, boleh. Jadi kat sini adalah rumah. Ataupun tanah lah. Tanah dia memang ni. Dan dia buat rumah pun kat sini. Rumah dia. Okay, rumah pusaka. So dekat sini waris dia tetap sama, anak lelaki 2 orang, anak perempuan seorang. Okey, sini 2/5 lah untuk anak lelaki, 1/5 untuk perempuan. Okey. Tapi kita tukar. Nak jadi isunya anak perempuan ni pula yang duduk sini jaga mak ayahnya. Biasanya standard memang anak perempuan lah yang jaga mak ayah, kan. Biasanya lah, tapi saya tak nafikan memang ada anak lelaki yang jaga mak ayah, macam tu. Tapi kita ambil contoh anak perempuan yang jaga. Dan dia yang duduk rumah ni dan kahwin, membesar, ada anak-anak pun dekat rumah ni. Tapi adik-beradik lelaki ni datang tuntut rumah ni. Datang tuntut rumah ni, adakah mereka boleh terus ada hak? Jawapannya sebenarnya memang secara hukum mereka ada hak lah sebab 2/5 ini secara faraid. Betul lah. Cumanya kita kena tengok sumbangan adik ni ke atas rumah ni. Kalau kata memang dia ada sumbangan langsung, contoh daripada sudut renovation, daripada besar ni je tiba-tiba rumahnya jadi panjang macam ni. Hasil duit adik perempuan ni. Kan? Jadi dekat sini 2 anak lelaki tak boleh tuntut yang ini. Cumanya isunya adalah pada adik perempuan ni lah susah untuk membuktikan yang dia dah buat sumbangan ke atas sini. Mesti kena ada black and white. Dia bayar, dia buat rumah tu. Macam tu. Sebab nak dapatkan hak dia mesti kena ada macam tu. Dan kita pun sebelum nak bertindak untuk buat rumah macam ni, pastikan kena fikir dulu risiko dan konsekuensi dia. Konsekuensi dia memang akan ada hak adik-beradik ni. Jadi kena buat sesuatu. Antaranya macam saya dah cakap, instrumen hibah atau wasiat kita dah ada tadi tu. So mak ayah dia hibahkan yang bahagian ini ke ataupun keseluruhan rumah ini ke kepada anak perempuan yang jaga dia. Hibahkan. Kalau tidak memang akan ada hak anak lelaki ni. Cumanya isunya tadi boleh kena jualkan, tak ada masalah. Memang kalau kata anak lelaki tu pun dalam keadaan memang bukan yang berada, memang itulah duit yang mungkin nak sara keluarga dia, maka dekat sini sebenarnya nak kena bincang. Yang anak perempuan ni pun tak boleh berkeras bahawasanya ini rumah aku. Kena ada toleransi lah, suluh, orang kata perdamaian di antara mereka bertiga ini. Kena fikirlah mereka ni keluarga bertiga je. Takkanlah nak bergaduh disebabkan rumah ini. Yalah. So anda katalah kalau lah solusinya adalah jual rumah ini terbaik, dan yang 2 adik lelaki ni bincangkan juga tentang masalah anak perempuan ni yang dah buat rumah ni. So dia kena, takkanlah 2/5 kau nak ambil keseluruhan tanpa memikirkan yang anak perempuan ni dah ada sumbangan. So benda ni kena ada, orang kata win-win situation. So kena ambil kira. Okey, contohlah kalau dah ambil kira anak perempuan ni dapat lebih sepatutnya lah sebab dia ada sumbangan kat sini. Mungkin 1/2.
Jadi separuh bahagian. Jadi anak lelaki ni dia kongsilah berdua bersama. So 1/2 kat sini jadi 1/4 siap seorang, 1/4. Laju ke saya kira kan, dia magic. Tiba-tiba. Kalau saya jelaskan nanti jadi ambil masa yang lain lah, 1 jam yang lain untuk kita kira saja. So saya kira 1/4 lah untuk siap seorang anak lelaki. Jadi bila kita buat tawar-menawar dengan 3 orang ni, setuju tak kalau bahagian kita pecah macam ni dan kita jualkan? Kalau anak perempuan ni dia tengok 1/2 besar juga. Contoh dapat jualan RM 500k. Kan? So anak perempuan ni dapat 250. Bolehlah beli rumah baru kan? Tak ada masalah. Boleh beli rumah baru. Lah, tapi kita kena korbankanlah, kita sacrificekan sentimental of rumah ni. Kita yang jaga mak ayah dan sebagainya benda tu kan. Jadi anak ni sebab dia tak nak jual sebab dia ada sentimental. Dia yang sakit, penat, lelah bersama dengan mak ayah ni. Macam tu. Tapi demi kemaslahatan tak boleh sebenarnya untuk kita tak mengembangkan harta ini. Kalau kata perlu jual, jual lah. Tapi kalau katalah, kalau dah bersetuju macam ni, kan, pembahagian, dia dapat 250 lagi adik-beradik lelaki dapat. Kalau tak nak jual, dia mampu untuk bayar bahagian adik-beradik lelaki, bayarlah. 250,000 ni pada 2 orang ni. Tapi kalau mampulah. Mampu bayar. Kalau mampu bayar. Sebab dia nak memikirkan sentimental, dia tak nak jual. Jadi berkorbanlah sikit, bayarlah untuk adik-beradik. Tapi dia akan dapat keseluruhan milikan ni. Kan? Give and take lah. Dia keluarkan 250 untuk rumah yang sedia ada dia dah buat. Dapat sentimental value, dapat rumah lagi 250,000. Kan? Dia macam tu je. Dia kena ada orang kata pertimbangan lah. Kan? Sebab dalam hadis Nabi dia ada sebut al-muslimuna ala syurutihim. Illa syartan harrama halalan atau halalan ahalla haraman. Saya pun dah terbalik-balik ni. Maksudnya kat sini orang Islam ni terbina di antara syarat-syarat mereka. Okay. Maksudnya bermuamalat di antara mereka atas persetujuan mereka sendiri. Melainkan kalau syarat itu menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, itu tak boleh, tak dibenarkan. Kalau persetujuan ni memang dibina tak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, maka dibenarkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad sendiri. Dalam hadis ni memang dia berbincanglah, suluh lah. Sulhu jaizun dalam riwayat hadis yang lain. Illa sulhan haram halalan aw ahla haraman. Sama je dia, penggunaan suluh tu pula dalam riwayat yang lain. Maksud berdamai. Kalau selagi mana perjanjian itu boleh membawa kepada perdamaian macam begini, silakan. Itu antara solusi yang kita terapkan dalam waris-waris. Kalau kita ikut perasaan ni, memang takkan selesai. Kan? Kita memang takkan selesai kalau ikut perasaan ni. Jadi kita kena ikut ilmu, kena ikut iman, kan? Supaya kita berpasakkan kepada betul-betul sumber yang betul. Kan? Kalau kata perasaan itu melangkaui hukum syarak, maka tak boleh dilaksanakan. Contoh, dia tetap juga tak nak bagi adik-adik lelaki lain. Dia dah menafikan hak orang lain. Yang itu terguna pakai yang man akhadha tu. Man akhadha ardon bi ghairi haqqiha tu. Ayah mila turabaha ilal mahsyar tu. So itu yang terguna pakai. Itu dalam isu yang itulah. Ini ada isu yang lain, semua bersepakat. Ni mungkin tanahnya besar sikit macam tadilah. Bersepakat, okey kau bahagian ni. Tapi pada akhirnya yang anak perempuan tu terbuat besar sikit. Apa isunya? Sebab kat sini memang kalau kat kampung, kalau tuan-tuan dan perempuan mesti akan berlaku benda ni. Sebab buat rumah tanpa rujuk pihak berkuasa, tanpa pelan yang betul, dia akan termakan hak orang lain. Dekat sini masalah. Saya banyak kali terima macam mana nak buat. You kena nilaikanlah yang you makan hak orang lain tu. You kena robohkan lah. Ya, itu antara pandangan biasalah. Kena robohkan ke? Tak adalah sampai robohkan. Sebab dalam hadis Nabi dia disebut man zara'a fi ardin qaumin bi ghairi idnihim falahu min az-zar'i falaysa lahu az-zar'i min bin az-zar'i asy-syai'. Lepas tu walahu an-nafaqatuhu. Maksudnya apa dekat sini? Sesiapa yang tanam kebun. Dia dalam ni hadis ni pernah berlaku dalam ketika zaman Rasulullah lah, ketika mana ada orang dia tanam dekat kebun orang lain ataupun dia tanam dekat tanah orang lain. Dia buat kebun. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang tanam di kebun orang lain tanpa keizinan mereka, maka hasil daripada kebun itu bukanlah kepada orang yang ceroboh tu, orang yang tanam tu. Tapi dia berhak dapat apa kos yang dikeluarkan oleh dia.
Macam tu. Jadi berbalik pada isu tadi, kalau kos dia ambil makan jalan ataupun rumah orang tu, kos dia bina tu contoh certain amount. Jadi orang yang tuan tanah tu kena bayar pampasan kepada tanah tu kalau dia nak kekalkan pemilik ataupun hak zat pembinaan atas tanah yang diguna tanah dia itulah. Contoh rumah, tapi susah benda ni nak amalkan sebab kalau rumah tu bersambung takkanlah dia nak bayar separuh rumah tu je, macam mana? Dia macam tak logik sikit kat sini. Ini kalau bangunan tu berasingan, contoh dia buat tempat letak kereta ke dah makan jalan orang. So tempat letak kereta tu yang penceroboh yang terambil tu kena halalkan tapi dia dapat pampasan, iaitu kos yang dia bina tempat letak kereta tu. Faham tak Senang maksudnya? untuk nak jelas lah, nak tahu berapa kos dia tu kan? Ya, betul. So maksudnya tuan tanah yang sepatutnya tanah itu dia kena bayarlah yang tempat letak kereta tu sebab kos tu dikeluarkan oleh seorang sebelah dia dekat sini. Cumanya tuan tanah tu dia dah dapatlah, walaupun dia kena bayar tapi dia dapatlah tempat letak kereta percuma tu. Macam tu. Ini contoh kalau binaan tempat letak kereta lah. Dia kalau yang berlaku pun dia bukan tempat letak kereta dah. Rumah dah termasuk jalan orang. Makan tanah orang. Takkanlah sebahagian rumah tu pemilik tanah asal minta kena bayar, dia dapat yang separuh bahagian tu. Dia macam tak mustahil lah. Dia mustahil lah. So, jadi kat sini memang jadi satu pertikaian yang besar. Kadang-kadang dekat pejabat tanah memang takkan ada solution. Diserahkan pada waris-waris ni ataupun pemilik-pemilik bersama ni untuk dapatkan persetujuan. Macam mana nak buat rumah yang dah termakan jalan ataupun termakan tanah orang lain ni. Sama ada solusinya memang kita syorkan adalah yang bayar pampasan. Bayar. Yang ni pula membayar pampasan. Yang penceroboh, saya tunjuk diri saya lah penceroboh. Tak. Orang yang menceroboh itu yang bayar pampasan. Nilaian tanah yang dia ambil itu kepada empunya tanah. Macam tu. So empunya tanah tu terimalah pampasan tu dan dia dah tak boleh nak claim bahawa tanah yang terambil tu tanah dia dah. Cumanya nak mendokumentasikan dekat pejabat tanah tu problem. Renyah. Sebab nak kena buat pemetaan pelan semula. Benda tu memang agak renyah, kena technical. Very technical. Kalau nak tahu kena datang office kita lah. Sebab memang kita akan cerita satu persatu, kita akan lakarkan. Bukan kita yang lakarkan, tapi dia yang bawa lakaran tu, kita yang cakap dengan dia apa yang kena buat, prosedur dia. So very very technical benda ni. Betul, sangat-sangat teknikal dan menunjukkan kat sini sebenarnya kalau contohlah isu tu tak selesai, jadi bolehlah kita carikan ataupun jual harta tu. Tapi Ustaz, dalam masa yang sama juga terfikirlah, contohlah kalau harta tu memang si mati ni memang dah niat dah untuk anak-anak, tapi bila jual tu kira si waris tu tak menjalankan amanah dengan baik ke? Sebab dia menjual tanah. Sebab masa itu mungkinlah sebagai mak ayah kan macam, okay, ni rumah ni, tanah ni untuk anak-anak. Tapi tiba-tiba anak-anak pula jual. So itu kira kita tak jaga amanah ke macam mana? Dia sebenarnya walaupun amanah itu kita kata sebagai satu amanah daripada orang tua kan. Tapi kena tengoklah amanah tu amanah yang syar'i atau tak. Sebab amanah yang syar'i dia boleh untuk laksanakan selagi mana ia tidak bertentangan hukum syarak. Tapi kalau amanah untuk mengekalkan tanah tu untuk tidak boleh dijual, maksudnya tak boleh dikembangkan, tak bolehlah dia berlari dengan hukum syarak. Maka dekat sini amanah yang diletakkan oleh ibu bapa tu tak boleh diguna pakai tentang pensyariatan sesuatu harta tu perlu dibangunkan atau diselesaikan. Kalau dengan mengekalkan pemilikan kepada anak-anak tanpa menjual boleh menyebabkan pergaduhan besar pada anak-anak, maka benda tu tak boleh diguna pakai. Kita kena ambil penyelesaian yang ad-darar yuzal tu dalam kaedah fiqh. Daf'ul mafasid, kan? Kita kena menolak kepada mafsadah wal jalbul masalih, dan kita kena dapatkan pendekatan yang maslahah yang terbesar. Apabila kita dengan jual tu dapat mengelakkan kemudaratan, maka itu yang kita guna pakai sepatutnya. Dalam maqasid syariah pun dalam hifzil mal kan. Dalam maqasid yang 5 tu ada 5 lah. Antaranya salah satu adalah berkenaan dengan harta. So berkenaan dengan harta ni kita kena jaga harta tu. Kita kena kembangkan harta tu, bukannya duduk statik. Kalaulah mak ayah tu memang niatnya untuk kepada keluarga, dia ada satu kaedah instrumen lain. Ketika hidup dia kena buat wakaf. Wakaf zuri untuk keluarga. Zuri tu perkataan daripada perkataan keluarga lah, zuri yang macam tu. So wakaf itu memang khas untuk digunakan oleh ahli keluarga. Tapi diletakkan wakaf ni, kita tahulah wakaf ni dia lah untuk sabil kita, iaitu hak kita dah letakkan kepada Allah.
tapi penggunaan itu kita gunakan untuk keluarga. Macam tu. Jadi kat sini boleh untuk buat, cumanya kena refer lah kepada badan autoriti seperti Majlis Agama Islam Selangor dengan Perbadan Wakaf kalau di Selangor kan. Tanya boleh tak nak buat wakaf zuri, tapi memang suka agak leceh. Sebab apa? Antara cons dia, dia ada pro and cons. Bila buat wakaf zuri, dia kena menyerahkan hak milik itu kepada Allah lah. Jadi bila menyerahkan kepada Allah, hak milik itu bukan nama dia dah. Kat sini kita bukan nak kata kita ni adalah bagi pihak Allah, tapi kita pemerintah, iaitu pemimpin. Jadi hak yang tanah tadi tu perlu diserahkan kepada pihak wakaf, geran tanah tu. So nama tadi tu akan bukan nama dia, nama wakaf dah. Nama wakaf bagi institusi yang berkuat kuasa lah ke atas negeri tu. Kalau di Selangor, Perbadan Wakaf Selangor ataupun Majlis Agama Islam Selangor. So nama geran tu akan bertukar kepada nama MAIZ dah. Tapi penggunaan kepada keluarga. Jadi tak boleh dia bukanlah kata menyekatkan pembangunan, tapi kat situlah akhirnya untuk kegunaan keluarga. Kalau keluarganya makin ramai, sebab keluarga akan banyak generasi sampai beratus-ratus kan. Adakah mereka semua nak duduk tempat yang sama? Mereka pun akan cari rumah yang baru. Macam Ustazah pun dah beli rumah yang baru kan. Jadi takkan ada duduk di situ. Jadi kita tak boleh nak cetekkan pemikiran kita, inilah untuk anak-anak. Memang banyak orang waris-waris ataupun keluarga yang jumpa saya nak buat wasiat hibah. Saya kalau boleh nak letakkan syarat lah pemberian ni ke anak-anak, jangan jual rumah ni. Dah saya marah dia. Betul lah saya marah. Saya tegur dia. Puan, kita berkenaan dengan harta ni, kita tak boleh suka-suka untuk kata tak boleh jual, tak boleh itu, tak boleh ini. Sebab harta ni sepatutnya kena dikembangkan. Kalau tak boleh jual untuk keluarga saja, macam mana kalau berlaku pertikaian, siapa nak duduk rumah tu? Kalau ramai pula keluarganya, macam mana? Kalau dah 3 orang macam ni pun dah bergaduh, Puan, macam mana kalau anak-anak mereka pula lagi, yang 3 orang lahir daripada 3 orang tu? So makin akan jadi perbalahan kalau tak diselesaikan. Sehingga kematian berlapis begitu. Jadi perkara ni akhirnya solusi yang terbaik mungkin kita kena cairkan. So kita peroleh harta yang lain. Dia maksudnya kat sini ialah kita dah cari harta, takut orang jual, nanti jual kan tak nampak pula faedahnya kan, beli pelik-pelik. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat duit tu belilah tanah yang lain pula. Menggantikan tanah. Ya, kena plan lah macam tu. Janganlah guna duit yang dah ada. Besar ni boleh beli macam-macam. Yang mungkin akan susut nilai. So kereta. Betul. So belilah apa-apa yang orang kata mendatangkan manfaat untuk jangka masa yang panjang. Jadi itulah dia. Masya Allah, banyak sangat ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Lepas ni kita nak tahu tentang pemilikan tanah dan juga geran ni. Sebab kadang-kadang boleh jadi yang tanah tu didaftarkan atas seorang, tapi kadang-kadang boleh juga ada beberapa individu yang didaftarkan juga. Tu kita nak faham, tapi kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Subhanallah, pejam celik. Sebenarnya saya tak percaya kita dah blok yang terakhir dah. Betapa cepat yang masa berlalu. Sebab benda ni, dia sangat teknikal tapi dia seronok. Macam mana nak cakap? Saya harap penonton dapat faham perasaan ni. Sebab dia buatkan kita rasa macam, Ustaz sebut ni, baru tahu. Banyak hari ni Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, untuk blok kita yang terakhir ni kan, kita nak faham tentang pemilikan tanah dengan geran. Sebab nak tahu beza dia. Sebab ada individu ni yang beli tanah contohnya atas nama seorang je lah. Tapi ada juga yang beli tanah tu atas nama yang lain juga. Jadi macam mana kita nak faham jenis pemilikan geran tanah ni dan bentuk pemilikan yang potensi untuk jadi harta pusaka? Faham? Okey, baik. Berkenaan dengan isu ini, mungkin saya pun dah jelas sedikit masa sesi yang lepas berkenaan dengan harta pusaka kongsi-kongsi. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik kita punya slot yang tajuk harta pusaka kongsi-kongsi tu. Sebab kat situ saya dah jelaskan macam mana pemilikan bersama tu. Sebab kita mengambil kira dalam surah An-Nisa ayat 7 lah, lirijal nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabu. Tasabna. Macam tu. Kepada lelaki memperoleh apa yang mereka perolehi, dan kepada perempuan memperoleh apa yang mereka perolehi. Juga dalam peninggalan harta pusaka, lirijal nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun. Macam tu. Laju sangat saya cakap. So nanti kan saya minta maaf kalau ada salah sikit kan cakap. Tapi itu telah ditentukan. Walaupun pemilikan itu bersama, lagi-lagi isu contoh beli seorang je yang bayar tapi nama berdua. Biasa ni pasangan suami isteri lah, ataupun kadang-kadang adik-beradik. Itu jarang berlaku. Tapi yang selalu juga berlaku adalah seorang ibu bapa dengan anak-anak. Macam tu. Jadi bila pemilikan ini bersama, apa yang perlu dibuat? Apabila seorang je yang bayar. Jadi perkara ini perlu diambil kira lah. Sebab bila tak buat sesuatu, orang yang tak bayar tapi nama ada dalam geran kan, jadi harta pusaka dia kalau ikutkan. Perlu difaraikan. Dan terpaksa orang yang bayar itu kena fight bahawasanya kata itu harta dia yang bayar.
Dalam pejabat tanah, sebelum di pusaka kecil, di pusaka kecil tu ada satu klausa boleh untuk kita masukkan pembeli ini sebagai satu pihak berkepentingan bila dia dapat buktikan bahawa dia yang bayar. Tapi susahlah, memang agak orang kata renyah bila benda tu nak buat. Tapi memang itu yang dia kena lalui. Ataupun di peringkat awal dia dah buat satu pengisytiharan amanah ataupun hutang, yang mana sebenarnya yang penama yang dinamakan yang tak membayar tu, dia buat isytihar bahawa harta tu bukan harta dia. Dia hanya amanah saja yang perlu diserahkan semula kepada pembayar tadi tu, pembeli. Itu satu isu yang lain lah. Cuma saya nak balik kepada isu yang kita hari ini, pasal tanah bila pemilikan bersama. Contoh dalam kes ni tadi kan, saya bagi contoh lagi sekali. Berkenaan dengan ni, sebab ada orang tanya juga berkenaan dengan hasil daripada tanah tu. Contoh, kebun ataupun sawah padi ataupun sewaan rumah. Kan? Contohlah ni property. Property ni tak kisahlah kebun ke, rumah ke, atau apa-apa lain lah dan lain-lain. Dah diputuskan dalam geran pemilikan bersama, iaitu anak perempuan 1/5, anak lelaki 2 orang, 2/5, 2/5. Okey? Dekat sini 5 lah bahagian masing-masing. Dah bersetuju, semua orang nama dah ada dalam ni. Tak kisahlah kebun ke, rumah ke apa. Okey? Tapi ada hasil ke atas rumah dan kebun ni. Mungkin diuruskan oleh anak perempuan ni. Dia tak duduk sini pun, tapi dia yang uruskan. Okay. Dia yang terima hasil ni. Dia terima hasil, kalau dia agihkan kepada semua orang ikut faraid ni, tak ada masalah. Contoh, saya ambil kira hasil daripada kebun ataupun rumah ni RM500. Okey. Berapa masing-masing dapat? Anak perempuan dapat 100, anak lelaki dapat 200. Okey. So 500 lah total. Pembahagian dia sepatutnya begini. Kalau hasil sewaannya 500, tak kisahlah daripada kebun ke, daripada rumah ke, dia sewa rumah kan. Hasil penyewa bayar tu 500. So kena bagikan faraid begini. Kalau semua orang memang dalam pemilikan begini. 1/5, 2/5, 2/5. Macam tu. Ni kalau dia bagi tak ada masalah. Dia amanah lah, kiranya anak perempuan ni beramanah lah. Dia menjalankan amanah dia. Tapi kalau kata dia tak amanah, dia anggap 500 tu dia yang punya sebab dia uruskan, maka itu silap besar. Sebab ada hak orang lain dalam ni. 200 ni bahagian orang lain, 400 lah. Dia hanya layak dapat 100 saja. Maka dekat sini dia rasa seolah-olah makan harta secara batil lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tak sedar benda ni sebab kita yang uruskan rumah ataupun kebun mak ayah ni. Cuma dia kena ambil tahu. Sebab benda ni ada hak adik-beradik yang lain. Kena serahkan balik waris lain yang punya hak bahagian mereka. Kalau kata dalam bentuk hasil sewaan 500, kena bagi ikut faraid. Andai kata dah meninggal dunia anak perempuan ni, adalah waris-waris dia anak lain kan. Kalau anak lain ni sedar bahawa yang ini satu kesalahan, dia kena bayar balik kepada waris-waris ni menggunakan harta si mati, bukan guna harta mereka. Dia tak wajib hutang tu ditanggung oleh waris-waris. Sebab hukumnya adalah hutang tu perlu dibayar oleh harta si mati saja. So kalau anak perempuan ni ada harta lain, so kena kira lah berapa yang dia dah miss. Kalau 2 tahun dia tak bagi, so kena kira lah 2 tahun untuk 200 kali 24 bulan kan, untuk 2 tahun. Berapa dah? Jadi itu yang amount yang dia kena bayar benda ni. Sebab dia pemilikan bersama. Sebab nama-nama masing-masing dah ada dalam ini, harta tersebut. Maka apa yang hasil ke atas tanah tu perlu dimanfaatkan bersama. Ini juga dalam kita punya section 342 Kanun Tanah Negara tentang pemilikan bersama. Apabila pemilikan itu bersama, maka setiap orang yang ada dalam tanah itu berhak memanfaatkan pemilikan harta tersebut. Dia begitu. Macam mana pula Ustaz kalau contoh geran tu hilang ke ataupun terbakar ke, kena banjir dan sebagainya, sebab dokumentasi tu, geran tu sangat-sangat penting kan. Jadi apa penyelesaian terbaik kalau berlaku situasi tu? Okey, baik, kalau isu geran hilang itu documentation ataupun prosedur lah. So benda ni memang kena biasanya buat report polis. Jangan lupa buat report polis. Dan benda ni geran original lah. Kalau geran kopi hilang tak ada masalah, buat syarian je dekat pejabat tanah. Cuma kena tahu nombor hak milik dan nombor lot, kena tahu.
Yang itu mungkin kena rujuk dekat pejabat tanah. Mungkin dia tahu alamat, tapi dia bagi tahu je alamat kat pejabat tanah. Saya nak tengok jap, saya punya nombor lot ni berapa, atau nombor hak milik berapa, supaya dia boleh buat carian baru. Dan buat geran kopi baru, dapatkan geran kopi. Tapi kalau geran original yang hilang, dia perlu buat report polis. Kalau dia tu pemilikan tunggal, tak perlulah concern daripada mana-mana pihak. So dia pergi report polis, dia pergi mohon keluar permohonan sijil baru lah, sijil geran yang baru. Tapi kalau pemilikan bersama, dia yang pegang geran tu original seorang, contoh macam 3 orang ni kan, anak perempuan ni hilang sijil geran. Maka kena dapat konsen anak lelaki 2 orang ni juga untuk keluarkan sijil geran yang baru, sijil ori yang barulah, macam tu. So itu berkenaan dengan geran. Okay. Kalau hilang ataupun banjir. So dalam report tu lah kita nyatakan sebab kenapa hilang. Sama ada banjir ke, digigit kucing ke, anak-anak ke, macam tu. Tapi berlaku je kan? Berlaku, benda tu sama saya berlaku. Masya Allah. Okey Ustaz, sekarang ni kalau contohlah ada orang nak jumpa Ustaz kan untuk tanya tentang harta pusaka, boleh tak Ustaz pesan dekat kami apakah persiapan yang kena buat? Sebab tak naklah datang kosong-kosong je kan. Betul. Apa yang perlu yang kita prepare? Betul. Okey. Perkara yang pertama, kena clear apa sebenarnya tujuan kita nak dapatkan khidmat nasihat tu. Kalau katalah tentang kematian mak, jadi apa yang nak diuruskan? Sebab saya selalu jadi masalah apabila tu melibatkan kematian berlapis. So saya suruh mereka balik semula, dapatkan maklumat yang tepat. Berapa kematian yang telah berlaku selepas kematian yang pertama. Tarikh meninggal, bila. Supaya kita nak tahu rentetan daripada setiap meninggal tu, siapa yang seterusnya, siapa yang seterusnya. Kita nak buat kiraan faraid berlapis tu, maklumat itu perlu disertakan. Terutama kalau bab tanah pun kita nak tengok juga, geran you mesti kena ada. Kita nak tengok syarat-syarat tadi yang macam saya jelaskan tadi tu. Adakah itu tanahnya status tanah Rizal Melayu ataupun peribumi, bumi putra ataupun tanah adat dan tanah felda. Macam-macam jenis tanah lagi lah yang lain. So kena provide kita dokumen. Jangan tanya, Ustaz saya nak tanya ni tapi tak buat dokumen. Kita memang sukar nak bantu sebab kita nak kena teliti dulu dokumen. Baru kita tahu asal masalah dia apa. Kadang-kadang orang yang datang ni pun tak tahu nak tanya apa. Tapi kita kena tanya dia banyak kali. Oh rupanya dia tanya pasal sijil faraid. Macam tu. So sijil faraid prosedurnya begini. Ataupun sebenarnya dia nak dapatkan perintah pentadbir sebab dia nak jual rumah tu. Jadi apa yang nak kena ada. So benda-benda macam tu yang kita kalau tak tahu apa benda yang nak bawa je semua dokumen yang ada. Tapi janganlah bawa satu almari pula datang kita punya office. So bawa yang mana berkaitan. Contoh sijil kematian si mati. Kalau kita cerita pasal si mati itu, sijil kematian dia, maklumat-maklumat keluarga dia, si mati itu. Lagi satu maklumat harta lah, harta si mati itu, tanah, geran dan sebagainya. Begitu. So itu antara perkara penting yang mereka perlu sediakan terlebih dahulu. Jadi itu antara persiapan dia lah. Kalau tak ingat nanti boleh rujuk balik, tengok balik dekat kita punya Facebook page ataupun di YouTube channel kita untuk kita ulang kaji. Sebab benda ni memang kena selalu diingatkan supaya kita betul-betul faham kan. Okey, tadi Ustaz sebut tentang pasal apa perkara yang kita kena bawa lah. Ni sekarang ni siapa yang perlu kita bawa? Sebab bila dalam pengurusan, contohlah saya datang jumpa Ustaz kan, perlukah saya seorang je sebagai wakil untuk pergi jumpa Ustaz ataupun bawa ke semua adik-beradik sebab tak nak bagi salah faham? Okey, betul soalan ni. Tapi kena tengok keadaan. Kalau kata itu adalah pertama kali untuk dapatkan khidmat nasihat, cukup seorang wakil dulu. Dan wakil itu kalau boleh orang yang berkepentingan ke atas harta. Maksud orang berkepentingan ke atas harta tu waris-waris. Kalau semua penting Ustaz macam mana? Maksudnya memang semua penting. Cuma salah seorang tu lah. Untuk dapatkan dulu orang kata figure. Nak jumpa Ustaz ni bila dan sebagainya. Tapi boleh je on the spot nak datang bawa semua. Tapi macam agak mustahil untuk semua waris boleh bagi masa. Untuk arrange masa tanpa ada kepastian dengan siapa nak jumpa. Macam tu. So dia so maksudnya kena ada seorang lah. Dia dilantik salah seorang daripada kalangan waris untuk dapatkan info dulu. Dapatkan info, pergi pejabat agama, pejabat MAIS lah. Apa yang saya kena buat Ustaz? Kalau Ustaz tu kata, okey nanti bawa adik-beradik sekali, semua set masa bila yang free, kita jumpa. Itu yang terbaik. So seorang wakil. Wakil tu pula adalah wakil yang berkepentingan. Yang itu waris-waris lah, siapa. Sebab untuk dapatkan set appointment lah. Dan juga nak dapatkan pencerahan sedikit tentang apa yang kita kena buat. Dia kena buat lah. Tapi kalau kata ada isu, kena bawa sekali orang yang ada isu tu supaya kita trace isu sebenar dalam
pengurusan harta tu apa? Contoh macam nama bersama tadi. Yang bayarnya dia je, yang lain tak bayar. Jadi apa kena buat? Jadi orang yang bayar tu lah yang hadir ke pejabat kita. Dia kat sini saya nak sampaikan mesej yang berkepentingan ni supaya bukan waris yang lebih sudu daripada kuah. Kadang-kadang itu jadi masalah punca kepada pembagian harta pusaka. Kadang-kadang tak dapat harta pusaka tapi dia yang lebih sudu daripada kuah. Dia yang lagi, kita kena tuntut ni, kita kena buat ni. Padahal waris yang lain tak tahu apa-apa. Ataupun mereka steady je dah tahu tapi tunggu masa yang sesuai lah untuk memberikan komitmen. Tapi yang tak ada dapat portion ni, betul. Itu yang lebih-lebih lagi. Kadang-kadang yang menghasut-hasut pun ada juga. Contohlah anak lelaki tadi ni kan. Yang ni kan. Biasanya bini-bini anak lelaki ni. Yang jadi penasihat utama kepada anak lelaki ni. Sebab mereka adik-beradik hubungan mereka okey, nak bagi sama rata. So bila bagi sama rata 1/3, 1/3. Tapi sampai bini penasihat kepada anak lelaki ni, bang, sikit kita dapat kalau 1/3 ni bang. Kalau 2 lah 1/3. Kalau 2/5 banyak jadinya bang. Dia dah siap kira dah. Abang ni tu tak tahu berapa dapat. Tapi dia dah siap kira dah. Macam tu. So orang yang macam tu saya kalau boleh elakkan untuk jumpa dengan kita. Memang saya akan letakkan restriction. Maksudnya orang yang tak berkepentingan tak boleh masuk dalam perbincangan kita. Itu yang cara terbaik kan? Supaya tak ada hasutan-hasutan. Betul. Jadi nak buat kat mana memang kena cari majlis agama. Sebab kalau buat antara sendiri tak boleh nak halang. Betul. Kan? Sebab buat sendiri kat rumah, entah-entah siapa-siapa je boleh masuk kat situ. Tiba-tiba jiran yang memang dah selalu datang rumah datang sekali. Bincang. Jadi benda tu kita kena elakkan. Jadi nak elakkan, cari orang tengah yang boleh dipercayai dan yang berautoriti macam majlis agama. So datang majlis agama, kalau saya letakkan syarat dan berkawan-kawan hanya yang terlibat saja, iaitu yang berkepentingan saja yang akan membincangkan tentang harta pusaka. Tapi benda ni still kita tak boleh nak kawal 100% sebab selepas perbincangan tu mereka boleh balik jumpa penasihat mereka. Betul lah juga. Akhirnya mereka tak setuju. Memang jadi dekat kita. Kita dapat persetujuan tu. Mula-mula bila jumpa dengan 3 orang ni, semua elok, bersetuju. Lepas tu bila balik, nak buat perjumpaan kali kedua, saya tak sedar hati dah. Sebab apa? Sebab, tak adalah Ustaz, kami nak ikut faraid Ustaz. Saya tanya. Bini dia yang hasut sebenarnya. Bukan saya nak kata bini dia sahaja. Mungkin boleh jadi anak perempuan ni juga. Walaupun anak perempuan ni, laki dia tahu anak perempuan ni banyak sumbangan. Si laki anak perempuan ni yang hasut lebih-lebih. You kena tuntut sebab you yang dah buat semua ni. Memang bagus, itu betul. Sebab dia dah buat semua tu, jadi kena tuntut lah. Cumanya, dia boleh jadi untuk melaga-lagakan antara waris. Itu yang kita risau, kita bimbang-bimbang macam tu. So jadi pasangan ni, suami isteri, bukan kita kata tak nak ambil kisah langsung you punya keluarga harta pusaka, pasangan you. Tapi you just ambil tahu tentang hukum syaraknya macam ni, warisnya macam ni. Jadi kita biarkan waris yang buat. Tapi kalau kata dia membelakangi faraid, dapatkan khidmat nasihat. Si suami yang kepada isteri dia yang punya masalah keluarga pusaka tu, dapatkan khidmat nasihat. Benda memang berlaku. Yang orang ketiga macam ni terbaik. Dia serahkan kepada orang yang berkepakaran. Bukannya dia yang, akulah yang pakar, aku rasa bini aku dapat lebih ni. Sebab dia yang banyak sumbangan, dia yang tolong mak dia sakit. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan, nurse-nurse kat hospital tu lagi banyak tolong mak dia sakit. Patutnya nurse-nurse kat hospital tu dapat. Betul. Macam tu. Jadi nak kata yang banyak tolong tu pun satu isu kan. Yang tu tak boleh nak kita menjaminkan dia dapat lebih daripada bahagian harta pusaka, tidak. Dia tetap balik kepada hukum asal tentang pemilikan itu, sumbangan dia kalau ada buktikan. Macam saya tunjukkan tadi kan, buktikan kat adik-beradik lain memang dia yang buat rumah tu. So benda ni yang akan dia ambil kira. Tak adalah bila dia buat rumah tu dia akan tak dapat apa-apa. Tak, akan ada hak juga kepada dia, tapi dia kena prepare well lah. Well prepare. Kena ada documentation dia, apa sumbangan dia buat rumah tu, bayaran resit dia. Semua kita nak. Kalau tak ada tu, umpama you dah buat satu risiko, you buat kat atas tanah bukan milikan you. Kita kena ambil tahu tu. Bila kita buat sesuatu binaan atas bukan tanah kita, mungkin boleh jadi kena dirobohkan, kan? Fahaman awam kita. Tapi itulah risiko dia, kena ambil tahu juga. Sebelum kita nak buat rumah tu, pastikan betul-betul kita ada pemilikan. Dan kalau ada pemilikan sekalipun, tentukan bahagian mana. Macam saya cerita tadi, takkan nak ambil depan-depan, adik yang beradik belakang yang lambat tu duduk belakang. Tak.
Boleh duduk belakang tapi kena ada sediakan rizab jalan. Dia macam tu. Sebab dalam Imam Nawawi kitab Majmu' dia ada sebut takunul qismah ifraz haqqin wa tamyizu nasibin. Maksudnya pembahagian itu adalah satu pengasingan hak ataupun penentuan bahagian. Maksudnya perlu ditentukanlah dalam tanah tu yang mana satu si anak perempuan punya, yang belah sini yang anak lelaki punya. Perlu ditentukan, di mapkan dan dipersetujui, diendoskan depan pejabat tanah. Barulah you boleh bina tanah ataupun bina rumah tu suka hati, ikut keluasan supaya tak makan hak orang lain. Itu je, wallahu a'lam. Jadi Ustaz, untuk penghujung ni Ustaz, macam mana kalau nak hubungi Ustaz ni? Sebab ramai yang komen Ustaz. Itulah tak sempat kita nak satu persatu tu. Okey, kalau kata nak dapatkan khidmat nasihat, kalau boleh saya syorkanlah secara walk-in lah, berjumpa supaya kita boleh tengok dokumen. Tapi kalau kata nak call pun tak ada masalah. Cumanya kena siap sedialah dokumen tu. Kita nak tanya geran tu macam mana sebagainya kan. So boleh je layari laman web rasmi Majlis Agama Islam Selangor. Dekat situ ada nombor telefon kita juga untuk dapatkan bantuan khidmat nasihat ataupun untuk kita uruskan harta pusaka. Kadang-kadang memang orang kata, Ustaz, kita orang tak boleh nak berunding lah Ustaz. Kita orang nak lantik juga Majlis Agama. Boleh. So kita just dapatkan rundingannya. Dah dapat rundingan, selesailah. Mereka urus sendiri. Tak ada masalah. Tak adalah kita settlekan sampai akhir. Kita boleh jadi orang tengah, jadi perunding. Dan juga itu khusus bagi harta pusaka lah. Macam saya pun dah terlibat pasal isu keluargaan, nikah, cerai, rujuk, tuntutan nafkah anak, artis pencarian dan sebagainya. So nak dapatkan khidmat nasihat percuma, datang je ke Majlis Agama Islam Selangor. Dekat Majlis Agama Islam Selangor banyak bantuan khidmat yang kita bagi secara percuma. Itu khidmat nasihat lah. Kalau nak dapatkan khidmat bantuan peguam pun boleh secara percuma, tak ada masalah. Tapi syaratnya kena duduk dalam Selangor. Macam tu. Sebab sekarang pun kita dah bawa kes faraid. Yang mana waris-waris berlapis-lapis. Kesian yang uruskan pun pakcik-pakcik yang dah tua-tua. Mahkamah memang takkan terima permohonan tu, kesian dia. Ulang alik mahkamah. Sebab mahkamah perkeliling kata kalau tak ada peguam, kematian berlapis, kena ada peguam. I see. Dulu kita tak bantu orang macam ni, tapi kita baru bulan 5 hari tu luluskan. Alhamdulillah. Bantu untuk kategori umum. Macam itulah. Semua kes di mahkamah syariah kita boleh wakili. Terutama dalam kes pembahagian harta. Inilah faraid ni, sijil faraid. So dengan kita, itulah saya nampak tadi tu. Bila dia datang tak cukup maklumat, saya suruh balik dapatkan maklumat dulu. Mahkamah tak nak buat kerja tu sebab mahkamah ada banyak kes yang lagi nak terima. So dia letakkan pada peguam macam kita, bantuan guaman, untuk filter dulu dia punya dokumen tu, apa yang perlu, apa yang tak perlu dibuang, macam tu. Sebab tu penting sebenarnya untuk kita ni, langkah pertama ni adalah dapatkan ilmu dulu supaya tak adalah jadi seperti mana Ustaz kongsikan tadi yang waris berlapis. Kesian pakcik tu kan, moga dipermudahkanlah, kita doakan moga dipermudahkan pakcik tu. Jadi jazakumullah khairan katsira Ustaz atas perkongsian hari ni yang sangat-sangat masya-Allah tabarakallah. Walaupun topik ni berat, sangat teknikal, tapi alhamdulillah mudah untuk kita nak faham. Dan mungkin ada nak ulang kaji pun boleh juga untuk boleh tengok kami di Facebook dan juga di YouTube. Sebab minggu depan nanti kita nak bincangkan pula bagaimana nak dari segi sudut orang yang menangguh harta tu. Sebab okey lah, biasanya orang tangguh harta tu mungkin sebab pasal isu keluarga, perselisihan faham. Tapi macam mana pula kalau contoh mereka tangguh pengurusan harta tu mungkin disebabkan nak kembangkan lagi. Contohnya penternakan, pertanian. Lepas tu bila dah dapat hasil tu macam mana pula. So itu insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Jadi anda kena bersiap sedia. Jadi insya-Allah lepas ni ada banyak lagi sambungan kita nak kongsikan topik bersama dengan anda. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Para penonton, saya Hazwan Helmi mengundurkan diri. Selepas ini kita bersama dengan Ola pula. Jadi insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berehat dahulu.